Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bersama rakan setugas saya hari ini membawakan liputan khas sempena Forum Hala 7 ke Sekolah Menengah yang berlangsung di SK Tengku Ampuan Mariam. Forum ini menampilkan moderator pengalaman iaitu Ustaz Haji Mazri bin Ramli. Dengan bimbingan beliau, sesi forum berjalan lancar, penuh tertib serta berjaya menarik perhatian semua murid yang hadir. Lebih menarik, dua orang wakil murid tahun 6 turut tampil sebagai panel jemputan. Mereka ialah adik Wan Amar Syahidah dan adik Fatin Nur Imanina. Kedua-duanya dengan penuh yakin berkongsi pandangan mengenai persediaan melangkah ke alam sekolah menengah. Kehadiran mereka sebagai panel mencerminkan keberanian dan keyakinan murid SK Tengku Ampuan Mariam dalam menyuarakan pendapat serta berkongsi harapan bersama rakan-rakan. Secara keseluruhan, forum ini bukan sahaja memberi manfaat kepada murid-murid tahun 6, malah turut membuka ruang kepada ibu bapa dan guru untuk memahami cabaran serta keperluan di peringkat menengah nanti. Demikianlah liputan khas kami dari Forum Hala 7 ke Sekolah Menengah. Semoga perkongsian ini menjadi inspirasi kepada semua murid dalam melangkah ke alam baharu dengan penuh semangat dan keyakinan. Jadi amas kiri pesanan. Bila dah sekolah menengah, subjek semakin sedikit semakin banyak. Semakin banyak dan subjek semakin mencabar dan lebih suka berbanding di sekolah rendah. Itu antara yang awak mungkin terkejut juga. Kalau sekolah agama dalam 15 Kami dari wartawan Teams TV cerita kita bermula di sini. Bagaimanakah forum ini dapat membantu murid-murid tahun 6 khususnya dalam membuat persediaan awal melangkah ke sekolah menengah? Baik, terima kasih adik. Alhamdulillah pada hari ini program forum Hala 7 ke sekolah menengah. Jadi Guru Besar menampakkan program ini sangat berjaya kerana program ini dapat memberi pendedahan kepada anak-anak tahun 6 macam mana menghadapi halangan dari tangan apabila ke sekolah menengah nanti. Segala apa yang diberi pastinya menjadi keyakinan dan impian untuk ke sekolah-sekolah pilihan anak-anak. InsyaAllah program-program seperti ini insyaAllah akan diadakan pada masa-masa akan datang nanti. Terima kasih Tuan Guru Besar. Sebagai pengawal yang sentiasa berhubung dengan sekolah-sekolah, apakah antara cabaran yang Tuan lihat dalam memastikan kesinambungan pembelajaran murid dari sekolah rendah ke sekolah menengah berjalan lancar? Terima kasih kepada wartawan Teams berkenaan dengan kesinambungan apa yang dipelajari di sekolah rendah untuk dibawa ke sekolah menengah. Sebenarnya PBD sekarang PBD lah yang memainkan peranan penting kerana dalam elemen PBD telah ada PBS, telah ada PJSK, telah ada psikometrik dan telah ada ujian segak. Itulah elemen-elemen yang ditafsirkan sekarang untuk anak-anak sekolah rendah dibawa ke sekolah menengah. Sekarang ni peperiksaan sudah tidak lagi tiada di sekolah rendah tetapi memperkasakan PBS menjadi keutamaan bagi pihak KPM dalam memastikan anak-anak sekolah rendah berjaya ataupun melangkah lebih mantap ke sekolah menengah nanti. Terima kasih Tuan Ramzul. Akhir sekali Tuan, apakah harapan Tuan terhadap murid-murid dan juga ibu bapa dalam memanfaatkan forum ini untuk masa depan pendidikan anak-anak mereka? Baik, terima kasih wartawan bertugas. Alhamdulillah, Tuan Guru Besar, Tuan PPD, Encik Ramzul, Pegawai PPD, PPS Sekolah.
saya dengan ini mengucapkan berbanyak terima kasihlah kerjasama daripada pihak PPD yang hadir hari ini untuk forum hala tuju sekolah murid-murid darjah 6 ke sekolah menengah tahun 2026 nanti insya-Allah. Jadi antara salah satu program yang dirangka di peringkat sekolah untuk memberi kemudahan, memberi kesedaran kepada semua pelajar, semua murid tahun 6 supaya insya-Allah nanti ilmu yang dibekalkan di sekolah rendah ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya ketika berada di sekolah menengah nanti. Apa-apa sahaja yang disampaikan, yang diamalkan di sekolah rendah ini dapat diamalkan, diadaptasi di sekolah menengah nanti insya-Allah. Jadi besarlah harapan kami sebagai seorang guru, begitu juga seorang ibu bapa dengan adanya program-program sebegini dapat meningkatkan kesedaran, dapat meningkatkan ilmu, dapat meningkatkan jati diri murid-murid itu sendiri untuk berada di sekolah menengah nanti insya-Allah. Itulah antara harapannya. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuan PKP.